Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Kami, Kumpulan 11, akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Meneroka Intervensi Kaunselor dalam menangani masalah pelajar ponting sekolah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Aini Nurhana, Ani Suraya, Nur Atika Aira, Nur Adila dan juga saya sendiri, Ahmad Farhan. Masalah ponting sekolah dalam kalangan pelajar merupakan isu yang semakin membimbangkan dalam sistem pendidikan negara. Jadi ketidakhadiran pelajar ke sekolah tanpa sebab yang munasabah bukan sahaja menjejaskan pencapaian akademik mereka, malah turut memberi kesan negatif terhadap perkembangan emosi, sosial dan juga sahsiah pelajar itu sendiri. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, pada tahun 2023, ponting sekolah ditakrifkan sebagai ketidakhadiran ke sekolah tanpa kebenaran yang sah. Dan fenomena ini boleh membawa kepada masalah keciciran pendidikan serta tingkah laku sosial yang lebih serius jika tidak ditangani dengan sewajarnya. Jadi terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada masalah ponting sekolah ini, antaranya ialah kurangnya motivasi dan keterlibatan pelajar dalam proses pembelajaran. Jadi apabila pelajar tidak merasakan kepentingan hadir ke sekolah, mereka ini cenderung untuk mengelak daripada mengikuti sesi pembelajaran di sekolah. Jadi kesukaran menguasai subjek akademik seperti matematik, sains ataupun bahasa Inggeris turut menjadi penyebab utama. Ini kerana perasaan gagal memahami ataupun menguasai sesuatu subjek itu boleh menyebabkan pelajar merasa rendah diri, hilang minat dan akhirnya memilih untuk tidak hadir ke sekolah. Masalah kesihatan mental juga semakin ketara pada hari ini. Tekanan persekitaran, bebanan akademik dan juga isu keluarga seringkali menimbulkan simptom seperti kemurungan, keresahan iaitu anxiety dan juga stres. Jadi menurut CIA pada tahun 2021, pelajar yang mengalami gangguan kesihatan mental menunjukkan kecenderungan yang tinggi untuk mengasingkan diri dan juga mengelak daripada persekitaran sekolah itu sendiri. Kerana apa? Ia tidak merasakan persekitaran sekolah itu tidak selamat dan juga tidak menyenangkan. Kurangnya sokongan daripada pihak keluarga turut menjadi penyumbang signifikan ini. Ini kerana ibu bapa tidak mengambil berat terhadap kehadiran anak-anak ke sekolah ataupun gagal menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif kepada anak-anak ini, secara tidak langsung menggalakkan sikap sambil lewa terhadap pendidikan. Jadi pengaruh rakan sebaya dan juga persekitaran sosial turut memainkan peranan yang penting. Kerana apa? Pelajar yang terlibat dengan kumpulan rakan yang tidak berminat dalam pembelajaran ataupun cenderung kepada aktiviti luar sekolah yang negatif mudah terpengaruh dan akhirnya membentuk tingkah laku ponting secara konsisten ini. Jadi kajian oleh Alias pada tahun 2024 mendapati bahawa faktor seperti penggunaan produk tembakau, pengambilan dadah serta pengalaman dibuli ataupun diserang secara fizikal berkait rapat dengan kecenderungan pelajar ini untuk ponting sekolah. Jadi walaupun pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak sekolah dan juga kementerian untuk menangani masalah ini, masih lagi terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan intervensi secara efektif. Antaranya, ia termasuklah kekurangan kaunselor profesional di sekolah yang menyebabkan beban guru ini menjadi berat dan tidak dapat memberi perhatian secara individu kepada semua pelajar yang berisiko ini. Jadi kekangan masa, kekurangan latihan khusus berkaitan dengan intervensi kesihatan mental ini dan juga kerjasama yang lemah antara sekolah dan juga ibu bapa menambahkan lagi kerumitan dalam usaha menangani masalah ini. Jadi kajian ini dijalankan untuk meneroka intervensi yang dilaksanakan oleh kaunselor sekolah dalam membentuk ataupun dalam menangani masalah ponting sekolah ini. Jadi penyelidikan ini amat-amatlah penting bagi mengenal pasti pendekatan yang sesuai dan juga yang berkesan. Di samping itu, ia dapat mencadangkan penambahbaikan terhadap amalan sedia ada agar peranan kaunselor di sekolah ini dapat dimaksimumkan setinggi yang mungkin dalam membentuk kesejahteraan emosi dan keberhasilan akademik pelajar.
Seterusnya, saya Aini Nohana bin Zulkifli akan menerangkan tentang isu ataupun permasalahan dalam kajian tindakan kami. Okey, masalah ponting sekolah terus menjadi antara isu yang membimbangkan dalam sistem pendidikan negara, terutamanya selepas era pandemik COVID-19. Ponting sekolah kini dikategorikan sebagai salah satu masalah disiplin utama yang dihadapi oleh institusi pendidikan, khususnya di sekolah menengah. Berdasarkan Surat Khabar Malaysia Gazette 2024, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM melalui sistem sasiah diri murid telah merekodkan bahawa sesi persekolahan 2023 dan 2024 sebanyak 3.59% murid terlibat dalam kes ponting sekolah, di mana peratusan ini mewakili kira-kira 182,848 pelajar daripada keseluruhan 5,093,272 murid yang berdaftar di sekolah-sekolah di seluruh negara. Selain itu, kebimbangan turut disuarakan oleh tokoh pendidikan di mana Dr. Anwar Ahmad menyatakan bahawa beliau tidak menolak kemungkinan bahawa lebih 10,000 pelajar yang tidak hadir menduduki peperiksaan SPM adalah berpunca daripada masalah ponting sekolah yang berlarutan. Perkara ini turut disahkan oleh Menteri Pendidikan iaitu YB Fadlina Siddiq, yang menyatakan bahawa insiden ini perlu ditangani secara menyeluruh bagi memastikan pelajar kekal berada dalam sistem pendidikan arus perdana. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada masalah ponting sekolah. Yang pertama ialah kurang motivasi dan keterlibatan pembelajaran. Pelajar yang kurang bermotivasi dan tidak terlibat secara aktif dalam pembelajaran cenderung untuk ponting sekolah. Salah satu punca utama kurangnya motivasi ialah kaedah pengajaran yang tidak interaktif dan tidak menarik. Sebagai contoh, kaedah pengajaran yang tidak melibatkan pelajar secara langsung serta penggunaan pendekatan yang kurang kreatif menyebabkan mereka berasa bosan dan hilang minat untuk hadir ke sekolah. Jadi, ini membawa kepada peningkatan kes ponting yang berleluasa pada zaman sekarang. Yang kedua adalah kesukaran menguasai subjek akademik. Seperti kita tahu, terdapat silibus yang agak sukar. Jadi kesukaran mereka dalam menguasai subjek akademik ni adalah salah satu punca yang menyumbang kepada masalah ponting. Subjek-subjek yang dianggap sukar seperti matematik, sains atau bahasa asing ni sering kali membuat pelajar merasa tertekan. Jadi apabila mereka tidak dapat memahami kandungan pelajaran atau tak dapat mengikuti pelajaran dengan baik, mereka mungkin merasa rendah diri dan akhirnya memilih untuk mengelak daripada menghadiri kelas. Jadi mungkin perasaan kecewa terhadap subjek yang sukar ini akan mengurangkan minat mereka untuk belajar. Seterusnya mereka akan ponting sekolah. Untuk faktor yang ketiga adalah masalah kesihatan mental. Jadi masalah kesihatan mental yang tidak stabil dalam kalangan pelajar seperti stres, kemurungan dan keresahan adalah faktor penyumbang utama kepada masalah ponting sekolah. Jadi kajian oleh UNICEF dan Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2021 menunjukkan bahawa tekanan akademik yang tinggi serta masalah sosial yang dihadapi pelajar boleh menyebabkan mereka memilih untuk mengelak datang ke sekolah. Pelajar yang mengalami tekanan perasaan mungkin merasa mereka tak mampu nak ikut pembelajaran, jadi mereka ambil jalan mudah iaitu untuk ponting sebagai mekanisme pelarian. Dan sokongan mental adalah penting untuk membantu pelajar mengatasi masalah ini. Seterusnya, faktor yang keempat adalah pengaruh rakan sebaya dan persekitaran sosial. Jadi seperti mana yang kita tahu, pengaruh rakan sebaya adalah faktor penting yang mempengaruhi tingkah laku pelajar, termasuklah penyebab mereka sama ada ponting sekolah ataupun tidak. Jadi kajian oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada 2023 mendapati bahawa di kawasan bandar, rakan sebaya sering menjadi faktor utama yang mendorong pelajar untuk ponting. Jadi jika pelajar ni dikelilingi oleh rakan yang memiliki sikap negatif terhadap sekolah, tak suka datang ke sekolah, mereka akan cenderung untuk mengikuti tingkah laku rakan-rakan mereka yang tersebut. Jadi persekitaran sosial yang tidak menyokong disiplin sekolah juga memainkan peranan dalam peningkatan masalah ini. Faktor yang kelima adalah kurang sokongan daripada keluarga. Jadi seperti mana kita tahu, rata-rata ibu bapa adalah ibu bapa yang bekerja. Jadi ibu bapa yang sibuk dan tidak peka terhadap pendidikan anak-anak mereka sering kali gagal untuk memantau kehadiran pelajar ke sekolah. Jadi kajian oleh Muhammad Izwan telah menunjukkan bahawa sokongan ibu bapa yang lemah berkait rapat dengan peningkatan kes
ponteng sekolah. Jadi apabila ibu bapa tidak memberikan perhatian yang secukupnya terhadap pendidikan anak, pelajar mungkin merasa bahawa kehadiran mereka di sekolah adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Adila binti Zainal Azmi, P147685 akan membentangkan kajian lepas mengenai gejala ponteng. Kajian yang kami temui berdasarkan topik ini ialah mengenal pasti faktor-faktor kesan dan menyumbang kepada gejala ponteng dan intervensi yang dijalankan. Kajian pertama oleh Luqman Hakim pada tahun 2019, gejala ini sering berpunca daripada pelbagai faktor seperti pengaruh rakan sebaya, masalah keluarga, sikap pelajar sendiri dan persekitaran sekolah yang tidak kondusif. Usaha menangani ponteng sekolah memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan peranan guru, kaunselor, ibu bapa dan komuniti dalam membentuk persekitaran sokongan yang dapat membimbing pelajar ke arah tingkah laku positif. Untuk kajian kedua ialah daripada Rogers Baker pada tahun 2020. Kajian ini mendapati bahawa gejala ponteng sekolah dipengaruhi oleh 3 faktor utama iaitu sikap pelajar, hubungan kekeluargaan dan persekitaran sekolah. Ketiga-tiga faktor ini menunjukkan hubungan signifikan dengan kecenderungan pelajar untuk tidak hadir ke sekolah. Hasil kajian ketiga adalah dari Liza Saad pada tahun 2023. Kajian ini adalah meneliti kesan gaya keibubapaan terhadap masalah ponteng sekolah. Terdapat 3 asuhan ibu bapa iaitu gaya permisif, iaitu terlalu memanjakan, gaya autoritatif, tegas tetapi kurang mesra dan gaya asuhan authoritarian iaitu tegas mengawal dan kurang mesra. Dapatan kajian mendapati gaya asuhan permisi mempunyai hubungan yang kukuh dan signifikan dengan masalah ponteng. Dapatan ini menegaskan bahawa pendekatan keibubapaan yang sesuai dan seimbang amat penting dalam membentuk disiplin serta kehadiran pelajar ke sekolah. Kajian seterusnya adalah mengenai kajian intervensi terhadap ponteng sekolah. Antaranya ialah Ahmad Irfan pada tahun 2021, aplikasi mudah alih e-ponteng dibangunkan untuk menjadi platform sokongan digital kepada guru, khususnya guru disiplin dan kaunselor, dalam mengesan, merekod dan mengurus kes ponteng pelajar dengan lebih sistematik dan pantas. Aplikasi e-ponteng berpotensi besar sebagai alat bantu digital yang menyokong usaha sekolah dalam memantau dan mengurangkan gejala ponteng, sekaligus membantu mewujudkan sistem pengurusan disiplin lebih efisien dan berkesan di sekolah. Jadi kajian Siti Hajar pada 2019 adalah menekankan pelbagai pendekatan profesional seperti sesi kaunseling individu dan berkelompok, pelaksanaan program intervensi yang bersesuaian serta kerjasama dengan guru, ibu bapa dan komuniti. Selain memberi sokongan emosi dan bimbingan hala tuju kepada pelajar, kaunselor juga berfungsi sebagai penghubung antara pihak berkepentingan untuk mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih kondusif. Peranan aktif dan strategik kaunselor amat penting dalam usaha membendung masalah ponteng dan membentuk perubahan positif dalam diri pelajar. Bagi kajian Nur Sabiha Roslan pada tahun 2021, bentuk intervensi yang dikenal pasti termasuklah pelaksanaan sesi kaunseling, aktiviti khusus untuk pelajar ponteng, bimbingan hala tuju masa depan serta pembinaan hubungan baik dengan guru, ibu bapa dan komuniti. Pendekatan menyeluruh dan profesional oleh kaunselor bukan sahaja membantu pelajar kembali ke sekolah tetapi juga mendorong perubahan tingkah laku yang ke arah yang lebih positif. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Atika Aira akan membentangkan perbincangan bagi tugasan berkumpulan kami. Masalah ponteng memberi kesan serius terhadap akademik, sosial dan juga disiplin pelajar. Jika tidak ditangani, mereka berisiko untuk tercicir. Di sinilah pentingnya peranan kaunselor dalam membimbing dan juga memotivasikan pelajar untuk kembali ke sekolah. Sekolah melaksanakan intervensi khas untuk pelajar berisiko seperti mereka yang kerap ponteng atau mengalami masalah emosi dan juga pencapaian lemah. Tujuannya adalah untuk membantu mereka kembali ke landasan pembelajaran yang positif. Perbincangan yang pertama iaitu intervensi kaunselor di mana kaunseling individu merupakan pendekatan utama. Ia membolehkan kaunselor memahami latar belakang pelajar secara mendalam. Kajian tahun 2024 menunjukkan ia berkesan, namun kekangan seperti masa dan juga jumlah pelajar perlu diurus dengan perancangan yang jelas. Kedua adalah kaunselor juga perlu bekerjasama dengan guru dan juga pentadbir melalui pendekatan menyeluruh seperti program mentor-mentee, ceramah motivasi dan juga aktiviti kokurikulum. Contohnya, program pasport kehadiran di SMK Pandan berjaya meningkatkan kehadiran pelajar. Ketiga adalah hubungan yang baik antara kaunselor dan juga pelajar penting untuk menyokong emosi dan juga akademik. Pendekatan humanistik yang menekankan empati dan juga penerimaan dapat membina keyakinan pelajar. Seterusnya adalah peranan guru dan juga ibu bapa.
Guru dan juga ibu bapa turut memainkan peranan besar dalam hal ini kerana guru perlu mengesan awal perubahan tingkah laku, memantau kehadiran serta bekerjasama dengan kaunselor dalam memberi sokongan akademik dan juga emosi. Manakala, ibu bapa perlu menjalin komunikasi yang berkesan dengan pihak sekolah, memberi pemantauan harian dan juga turut serta dalam program intervensi. Selain itu, kita juga perlu sedar tentang cabaran yang dihadapi seperti keterbatasan sumber manusia dan juga kewangan, ketidaksesuaian strategi intervensi serta faktor sosial dan ekonomi pelajar yang menyukarkan usaha intervensi. Kesimpulannya, menangani Ponteng memerlukan kerjasama berterusan antara semua pihak demi kesejahteraan dan juga kejayaan pelajar. Assalamualaikum, nama saya Anis Raya. Saya akan menerangkan implikasi dan cadangan kajian iaitu intervensi kaunselor menangani Ponteng sekolah. Saya akan menyentuh implikasi kepada pelbagai pihak serta beberapa cadangan untuk penambahbaikan. Yang pertama adalah implikasi kepada kaunselor sekolah. Kaunselor sekolah memainkan peranan utama sebagai ejen perubahan dalam mengenai isu Ponteng. Menurut kajian Abdullah 2020, mereka lah tulang belakang dalam melaksanakan pelbagai bentuk intervensi seperti kaunseling individu, kaunseling kelompok dan juga program pembangunan sosial. Kaunselor juga memerlukan kemahiran mengendalikan kes pelajar berisiko secara holistik dan beretika, seperti dinyatakan oleh Ismail 2023. Oleh itu, terdapat keperluan mendesak untuk menyediakan latihan berterusan agar mereka sentiasa relevan dan berkesan dalam pendekatan mereka. Implikasi kedua adalah implikasi kepada pentadbir dan guru. Kerjasama antara guru, pentadbir dan kaunselor sangat penting untuk memastikan keberkesanan intervensi. Pihak sekolah juga perlu menyediakan ruang kaunseling yang kondusif, masa yang mencukupi untuk sesi kaunseling dan juga budaya menyokong kesejahteraan emosi pelajar. Kajian oleh KPM 2022 juga menunjukkan bahawa hukuman serta-merta tidak berkesan dan perlu digantikan dengan pendekatan yang lebih membina dan menyokong. Untuk implikasi yang ketiga pula adalah implikasi kepada pembuat dasar. Dari sudut dasar pula adalah penting untuk memastikan bahawa polisi pendidikan menitik beratkan kesejahteraan emosi dan mental pelajar. Bukan hanya pencapaian akademik, malah modul intervensi kaunseling yang berstruktur perlu dibangun dan dilaksanakan secara menyeluruh. Menurut kajian SIDIK 2021, pendekatan ini akan memastikan pelajar mendapat bantuan yang konsisten dan sistematik. Implikasi yang terakhir adalah implikasi kepada ibu bapa dan komuniti. Ibu bapa juga berperanan besar dalam intervensi ini. Mereka juga perlu terlibat dalam sesi kaunseling dan perbincangan bersama pihak sekolah. Dan juga memberi sokongan emosi secara berterusan kepada anak-anak dan bagi komuniti pula, mereka boleh menyediakan ruang sokongan sosial dan menggalakkan aktiviti luar bilik darjah seperti aktiviti kemasyarakatan. Ini juga disokong oleh Dapatan Rosli 2019. Seterusnya adalah cadangan kajian. Ini adalah antara cadangan utama kajian iaitu menambah bilangan kaunselor sekolah supaya pelajar berisiko mendapat perhatian yang sewajarnya. Yang seterusnya adalah latihan profesional secara berterusan perlu disediakan bukan sahaja dalam bidang kaunseling tetapi juga dalam pengurusan pelajar berisiko iaitu daripada Dapatan Kajian Ismail 2023. Di samping itu, penggunaan teknologi seperti aplikasi pemantauan kehadiran dan sistem mesej automatik kepada ibu bapa boleh membantu memantau dan mengurangkan kes Ponteng iaitu daripada Dapatan Kajian KPM 2022. Cadangan seterusnya adalah termasuk kepada program motivasi dan aktiviti luar bilik darjah seperti kem jati diri, banki inspirasi dan program pemantapan diri yang boleh meningkatkan minat pelajar kepada sekolah. Selain itu, modul intervensi khusus perlu dibangunkan sebagai panduan praktikal untuk kaunselor. Ini dapat memfokuskan kepada pelajar yang sering Ponteng serta strategi pemulihan yang sesuai. Secara kesimpulannya, masalah Ponteng sekolah merupakan isu yang serius dan semakin membimbangkan dalam sistem pendidikan negara kita, khususnya selepas era pandemik COVID-19 ini. Jadi keadaan ini tidak hanya menjejaskan pencapaian akademik pelajar tetapi turut memberi kesan negatif terhadap perkembangan sahsiah, disiplin diri serta kesejahteraan emosi pelajar. Jadi kajian ini telah mengenal pasti beberapa faktor utama yang menyumbang kepada gejala negatif ini, antaranya kurangnya motivasi dan keterlibatan dalam pembelajaran, kesukaran menguasai sesuatu subjek akademik, masalah kesihatan mental, pengaruh negatif rakan sebaya serta kurangnya sokongan daripada pihak keluarga.
Pendekatan intervensi yang dilaksanakan oleh kaunselor sekolah memainkan peranan yang penting dalam menangani isu ini. Jadi kaunseling individu yang memberi ruang untuk memahami latar belakang dan juga cabaran pelajar dilihat berkesan dalam membantu pelajar mengatasi masalah mereka secara lebih mendalam. Jadi selain itu, pendekatan intervensi ini ataupun intervensi yang menyeluruh yang melibatkan kerjasama antara semua warga sekolah termasuk guru dan pentadbir turut menunjukkan hasil positif dengan meningkatkan keterlibatan pelajar melalui program mentor, ceramah dan juga aktiviti kokurikulum. Jadi hubungan terapeutik yang dibina antara kaunselor dan juga pelajar merupakan elemen penting dalam menyediakan sokongan emosi yang berterusan sekaligus membantu pelajar menguruskan tekanan akademik dan masalah peribadi yang mungkin menjadi punca ponteng sekolah ini. Sokongan daripada keluarga pula tidak kurang pentingnya di mana penglibatan aktif ibu bapa dalam memantau kehadiran serta komunikasi yang efektif dengan pihak sekolah dapat membina persekitaran yang kondusif bagi perkembangan pelajar itu sendiri. Peranan guru sebagai pengesan awal dan penyedia sokongan akademik serta emosi turut membantu mengurangkan kadar ponteng sekolah dengan memberi perhatian khusus kepada pelajar yang bermasalah. Jadi kerjasama erat antara guru, kaunselor, ibu bapa dapat merangka intervensi yang lebih bersasar dan berkesan bagi memastikan pelajar kembali bersemangat untuk hadir ke sekolah serta berjaya dalam pembelajaran. Secara keseluruhannya, menangani masalah ponteng sekolah ini memerlukan pendekatan holistik dan bersepadu yang melibatkan pelbagai pihak. Jadi intervensi yang berterusan dan sokongan menyeluruh daripada pihak sekolah, keluarga, masyarakat dapat membantu mengurangkan isu ponteng sekolah ini secara signifikan. Jadi ini bukan sahaja meningkatkan pencapaian akademik pelajar tetapi juga menyumbang kepada pembangunan sekolah dan kesejahteraan mental yang lebih baik. Seterusnya memastikan generasi muda dapat berkembang menjadi insan yang seimbang dan bertanggungjawab. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.